Rayuan terakhir pihak pendakwaan berhubung pembebasan Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Sheikh Abdul Rahman, akhirnya didengar hari ini di Mahkamah Persekutuan. Prosiding itu berlangsung di hadapan panel 3 hakim yang diketuai oleh Presiden Mahkamah Rayuan, Datuk Abu Bakar Jais. Turut bersama dalam panel tersebut ialah Datuk Che Muhammad Ruzima Azali dan Datuk Colin Lawrence Siqueira. Kes yang melibatkan 4 tuduhan penyelewengan dana armada ini menjadi tumpuan ramai kerana ia adalah peringkat paling tinggi dalam proses rayuan. Syed Saddiq, yang juga bekas Ketua Armada Bersatu, hadir bersama pasukan peguamnya. Beliau diwakili 2 nama besar dalam bidang undang-undang, iaitu Datuk Hisham Tepotek dan Datuk Ambigus Renevasan. Kedua-duanya bertanggungjawab membentangkan hujahan bagi mempertahankan keputusan pembebasan sebelum ini. Pihak pendakwaan dalam kes ini diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shaharuddin Wan Ladin bersama Datuk Ahmad Akram Garib. Hujahan rayuan dijadualkan bermula sekitar jam 9.30 pagi. Syed Saddiq sendiri tiba di Istana Kehakiman pada jam 8.26 pagi, tampil kemas dengan kemeja putih dan kot hitam. Beliau hadir ditemani ahli keluarga, para penyokong, serta pelakon dan penyanyi Bella Astilah yang turut berada di sisi. Untuk rekod, Ahli Parlimen MUA itu sebelum ini dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Rayuan pada 25 Jun lalu. Pembebasan itu mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit yang dikenakan terhadapnya atas dakwaan pecah amanah, salah guna harta serta pengubahan wang haram melibatkan dana armada. Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, pihak pendakwaan memfailkan petisyen rayuan pada 22 September lalu. Mereka mengemukakan sebanyak 28 alasan mengapa Mahkamah Rayuan dikatakan tersilap ketika membebaskan bekas Menteri Belia dan Sukan itu daripada keempat-empat pertuduhan. Dalam petisyen itu, pendakwaan berhujah bahawa panel hakim sebelum ini tersilap dari segi fakta dan undang-undang, termasuk ketika menilai keterangan saksi utama. Mereka turut menegaskan bahawa Mahkamah Rayuan membuat tuduhan tanpa asas, apabila menyatakan pihak pendakwaan seolah-olah memberi tekanan kepada seorang saksi. Pendakwaan juga berpendapat panel hakim silap apabila memutuskan bahawa wang RM120,000 adalah milik peribadi Syed Saddiq dan oleh itu beliau tidak perlu memberi penjelasan mengapa wang itu dipindahkan ke akaunnya. Dalam masa sama, mereka tidak bersetuju dengan penilaian bahawa wang tersebut tidak digunakan untuk kempen politik, semata-mata kerana terdapat dana kutipan RM170,000 yang dikatakan digunakan terlebih dahulu. Dari sudut pertuduhan, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan bekas penolong bendahari armada, Rafiq Hakim Razali, yang dipercayai menyalahgunakan dana RM1 juta yang diamanahkan kepada armada. Pertuduhan kedua mendakwa beliau menggunakan RM120,000 untuk dirinya melalui arahan kepada Rafiq supaya melupuskan wang berkenaan. Selain itu, beliau juga berdepan 2 pertuduhan pengubahan wang haram, melibatkan pemindahan 2 transaksi, masing-masing RM50,000 dari akaun MyBank Islamik miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putera, ASB, yang didakwa berpunca daripada aktiviti haram.